Okey korang, eksperimen cepat. 2 cawan kopi manis, gula sama, kuantiti sama. Cawan A, habiskan cepat dalam masa 5 hingga 10 minit je. Cawan B, sip-sip lambat-lambat sampai 2 hingga 3 jam baru habis. Persoalannya, untuk kesan jangka panjang, yang mana lagi bahaya untuk kesihatan? Mula dengan gigi. Setiap kali gula masuk mulut, bakteria buat asid. Asid ni yang mengikis gigi perlahan-lahan. Doktor gigi ada konsep Stefan Curve. Lepas gula masuk, mulut jadi berasid. Kemudian air liur ambil lebih kurang dalam 20 minit untuk stabil semula. Ini selalu disebut dalam bahan pendidikan pergigian, termasuk artikel latihan klinikal. So, kalau awak sip-sip lama, awak asyik tekan butang reset asid. Baru nak pulih, kena lagi. American Dental Association pun tekankan kekerapan pendedahan minuman manis atau berasid memang naikkan risiko hakisan dan dental caries. Kesimpulannya, sip lama-lama memang akan beri kesan lebih teruk kepada gigi kita. Seterusnya, efek kepada gula darah dan insulin. Minum cepat biasanya buat spike gula lebih tinggi, macam kereta masuk highway serentak. Insulin pun kena keluar banyak. Tapi ada kajian betul-betul banding cara minum. Dalam jurnal Diabetes sekitar tahun 1990, minum glukosa cepat versus sip perlahan beberapa jam. Bila sip perlahan, insulin yang badan keluarkan cenderung lebih rendah. Jadi, plot twist, sip perlahan boleh kurangkan spike, tapi gula masuk lama. Ini bukan bukti terus siapa paling bahaya bertahun-tahun. Tapi untuk episod itu, spike biasanya lebih tajam bila minum laju. Sekarang kesan kepada buah pinggang pula. Untuk isu speed sahaja, bukti yang kata sip lama rosakkan buah pinggang tak kuat. Yang lebih kuat, tabiat minuman manis berulang lama-lama dikaitkan dengan risiko kidney disease. Contohnya, analisis besar UK Biobank dalam JAMA Network Open 2024 kaitkan minuman manis dengan risiko chronic kidney disease CKD. Kesimpulan, kalau gula sama, beza laju versus lambat satu cawan mungkin kecil untuk kidney. Yang penting ialah tabiat keseluruhan. Sebagai info tambahan, kesan kepada kualiti tidur. Ini khas untuk kopi. Sip lama-lama bermaksud kafein masuk lebih lama. Rujukan farmakologi macam NCBI Bookshelf sebut purata separuh hayat kafein adalah sekitar 5 jam. Dan kajian tidur terkendal oleh Drake 2013 menunjukkan minum kafein 6 jam sebelum tidur pun boleh ganggu tidur kita. Jadi, kalau sip kopi sampai malam, risiko tidur terganggu lebih tinggi. So, kesimpulannya, untuk gigi, sip lama-lama paling rugi. Untuk gula darah, minum laju lebih mudah buat spike. Sip perlahan kadang-kadang lebih lembut pada insulin. Untuk kidney, speed satu cawan bukan faktor utama. Tabiat jangka panjang lebih besar. Dan untuk kopi, sip lama-lama boleh merosakkan kualiti tidur kita. So, awak tim mana? Bila dapat kopi waktu pagi tu, awak akan terus habiskan atau minum sikit-sikit sampai ke petang?